Pernah tak anda fikir macam mana nak bina satu AI yang betul-betul hebat macam seorang juara? Dalam sesi kali ini, kita akan bedah siasat, pelan tindakan untuk cipta satu ejen yang serba boleh, yang gabungkan semua kemahiran penting dalam satu pakej yang padu. Jom kita mulakan. Okey, kita terus masuk. Lupakan pasal kod kejap. Cuba bayangkan, ejen ni macam pemain bintang dalam pasukan anda. Ia bukan sekadar satu program, ia adalah satu strategi, lengkap dengan kemahiran dan playbook yang direka khas untuk menang. Jadi, apa benda sebenarnya ejen ni? Senang cerita, ia macam seorang pembantu, tapi yang superpower. Ia menggabungkan pelbagai kemahiran utama, macam alatan, memori dan perancangan, semuanya dalam satu unit yang mantap. Cuba tengok apa yang dia boleh buat. Dia ada alatan untuk bertindak, memori untuk belajar, keupayaan untuk merancang strategi, dan RAG atau nama penuh dia, Retrieval Augmented Generation, untuk dapatkan fakta-fakta paling up to date. Serius, bayangkan seorang atlet yang bukan setakat boleh lari, tapi boleh buat hantaran dan skor gol. Macam itulah hebatnya ejen ni. Okey, so macam mana ejen ni berfikir? Rahsianya terletak pada seni bina memorinya yang unik, yang membolehkan dia ingat perbualan kita sekarang. Dan pada masa yang sama, simpan fakta-fakta penting untuk jangka masa panjang. Dan inilah bahagian paling bijak sekali. Sistem memori dia ada dua jenis. Yang pertama, ringkasan berterusan. Anggap je ni macam ulasan langsung masa perlawanan bola. Dia cerita apa yang baru jadi. Yang kedua pula, keadaan tahan lama. Yang ni macam buku rekod rasmi kelab. Ia simpan semua fakta teras yang takkan berubah. Dan, ni yang paling penting. Fakta dalam buku rekod tu sentiasa mengatasi naratif semasa. Dia dah ada memori yang hebat. Jadi, macam mana dia bertindak? Dia tak main redah aja. Dia ikut satu set permainan yang sangat tersusun, yang ada 4 fasa yang jelas. Jom kita pecahkan satu persatu. Fasa pertama, dia akan rancang tindakannya dalam format yang mesin boleh baca. Kedua, dia akan laksanakan rancangan tu. Ketiga, dia kemas kini memori jangka pendek dia tentang apa yang baru berlaku. Dan akhir sekali, dia akan padatkan maklumat penting tu ke dalam memori jangka panjang dia. Nampak tak? Proses 4 langkah yang kemas ni pastikan setiap tindakan dia tu ada tujuan, boleh kita semak balik dan yang paling best, ia bantu dia belajar dari masa ke semasa. Tapi, kuasa tanpa kawalan kan bahaya, betul tak? Sebab itulah ejen AI ni dibina dengan peraturan permainan yang penting, ciri-ciri keselamatan untuk elakkan dia daripada buat silap atau bertindak di luar kawalan. Ini soalan yang sangat penting. Macam mana kita nak pastikan pemain bintang kita ni tak tersilap jaringkan gol sendiri? Jawapannya terletak pada set peraturan dalaman yang sangat ketat. Peraturan-peraturan ni lah yang jadi pengadilnya. Global Stack Budget tu macam jam randik. Kalau dia asyik buat benda sama berulang kali, ia akan hentikan dia. Dia juga ada perlindungan daripada data yang rosak, pastikan dia sentiasa guna maklumat terkini dan ada had input untuk lindungi dia daripada permintaan yang terlalu besar. Semuanya direka untuk pastikan permainan yang adil dan selamat. Tapi kan, mungkin ciri keselamatan yang paling penting sekali ialah yang ini. Kelulusan daripada manusia. Yap, sebelum buat apa-apa tindakan, ejen ni akan bentangkan rancangannya untuk anda semak. Dia akan beritahu anda tepat-tepat apa yang dia nak buat, macam dalam contoh ni. Dan kat sinilah peranan anda bermula. Anda adalah jurulatihnya. Ejen tu tengah tunggu isyarat daripada anda. Selagi anda tak beri lampu hijau, tak ada apa-apa yang akan jadi. Hanya selepas anda luluskan rancangan tu, barulah ejen akan mula bertindak. Kalau anda tolak, dia akan berhenti. Mudah. Anda yang pegang kawalan sepenuhnya. Jadi, macam mana anda nak tahu ejen tu betul-betul berfungsi seperti yang diharapkan? Jom kita tengok pula macam mana anda sebagai jurulatih boleh semak sendiri prestasi dia. Ini senarai semak mudah untuk anda. Adakah ia minta kebenaran anda dulu sebelum bertindak? Adakah ia guna sumber data yang betul? Dia ingat tak apa yang anda dah beritahu dia, walaupun lepas kita restart? Dan yang paling penting, adakah ciri keselamatannya berfungsi bila diuji? Kalau jawapan untuk semua ni ya, tahniah, anda dah ada seorang pemain yang berjaya. Okey, anda dah faham buku permainannya. Sekarang tiba masanya untuk anda pula ambil peranan sebagai jurulatih dan tengok sendiri ejen ni beraksi. Cuba buat latihan ni sendiri.
kemas kini buku panduannya dan tengok sama ada ia guna maklumat baru tu. Sengaja cetuskan ciri keselamatan untuk tengok ia berfungsi dan intai sikit fail memorinya untuk tengok macam mana ia belajar dalam masa nyata. Inilah cara terbaik untuk betul-betul faham keupayaannya. Jadi, kesimpulannya, kita dah bina seorang pemain yang bersedia. Dia ada kemahiran, dia ada strategi dan dia ada peraturan keselamatan. Persoalan yang tinggal sekarang ialah, permainan apa yang anda nak ajar dia main? Potensinya kini ada di tangan anda.